Bila masuk Ramadan, ramai antara kita memang suka berbuka di luar. Meja penuh dengan lauk, air berwarna-warni, suasana meriah. Tapi dalam seronok itu, kadang-kadang emosi pun cepat naik. Lebih-lebih lagi bila makanan yang sampai tak seperti yang kita bayangkan. Baru-baru ini, penyanyi dan chef selebriti Fazli Yaakob ada berkongsi sesuatu yang buat ramai orang terfikir sejenak. Katanya, kalau makan di luar sepanjang bulan puasa, bawalah sekali sifat sabar. Kalau makanan yang sampai ke meja itu tak berapa kena dengan tekak, tak perlu terus melenting. Dia pesan, tak sedap pada kita mungkin masih sedap untuk orang lain. Tak perlu marah-marah sampai panggil pengurus. Tak perlu tunjuk lagak seolah-olah diri itu juri pertandingan memasak. Kadang-kadang, kekurangan itu cuma soal rasa yang sedikit terkurang atau terlebih sikit. Benda kecil yang sebenarnya boleh ditegur dengan cara baik. Dalam nada berseluruh, dia tambah lagi, kalau setakat kurang garam atau rasa kicap macam ada bau hangit sikit, maafkan saja. Melainkanlah kalau dalam bubur lambuk tiba-tiba ada sesuatu yang memang tak masuk akal. Itu cerita lain. Tapi, mesej sebenar yang dia cuba sampaikan jelas. Ramadan bukan sekadar tahan lapar dan dahaga. Ia tentang kawal emosi, jaga tutur kata dan hormat orang lain. Pekerja restoran pun penat. Mereka berkejar-kejar siapkan tempahan sebelum waktu berbuka. Silap kecil itu mungkin bukan disengajakan. Perkongsian Fazli buat ramai yang setuju. Sebab kadang-kadang kita lupa, adab sebagai pelanggan tetap perlu dijaga. Lebih-lebih lagi dalam bulan yang mengajar kita erti sabar dan memaafkan. Pada pendapat anda, kalau makanan berbuka tak kena dengan selera, apa reaksi anda? Tegur perlahan atau terus minta tukar? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi